umrah dalam bulan Ramadan, gandaan lagi. Seorang wanita ditanyakan, apakah halangan kamu nak menunaikan ibadat haji? Maka wanita ini menjawab, aku kekurangan itu, aku kekurangan ini. Maka Nabi SAW bagi satu solusi, buatlah ibadat umrah dalam bulan Ramadan. Kerana umrah yang dibuat pada bulan Ramadan ta'dilu hajjatan, menyamai seperti menunaikan ibadat haji. Maka haji ini tidak tergugur. Perumpamaan pahalanya seperti ibadat haji. Nabi sebut dalam riwayat yang lain, Imam Muslim, hajjatan ma'i, iaitu kita dapat buat haji seumpama macam haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat sahihain, setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan di dalam bulan Ramadan sebanyak 10 sehingga 700 kali ganda. Lupakah kita dalam tanah haram itu Nabi pernah bersabda gandaan pahalanya 100,000 kali ganda. Kemudian kita buat pula umrah dalam bulan Ramadan, gandaan lagi. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keluasan rezeki dan kesihatan kita dapat menunaikan umrah di dalam bulan Ramadan. Jom umrah bersama KUJDT, setiap memori penuh erti.